Ada pula barang anak lama kita dia nak let go rata. Let go sana, let go sini. Saya kata tak, hari ini bukan federal punya, state punya. Saya akan bagi kepada siapa offer paling tinggi, mai operate di sini. Mai buat pengasingan 17 elemen tu di sini, buat kilang di sini. Kami nak harga paling baik untuk negeri kami. Beberapa benda yang saya sebut beberapa tahun kebelakangan ini juga mendapat perhatian Tuanku Sultan. Hari ini Tuanku titah tentang REE. REE ini jadi mineral rebutan dunia. Amerika pun nak, China pun nak. Mineral ni yang paling baik grade dia ada di Kedah. Deposit terbesar ada di Terengganu, Kelantan, Kedah. Pilot project yang dibuat di Kenering, di Perak. Tanah Lembaga Pertanian Perak. Jalan nak pergi Gerik tu. Itu pilot project. Melalui 28 agensi teknikal, akhirnya projek tu berjalan. Sambil buat, sambil Jabatan Teknikal tengok, akhirnya 28 ni bagi SOP. Ni dia cara nak extract REE di Malaysia. Kita patuh semua, kita ready untuk buat. Bagaimana Perak buat 28 agensi untuk dapat EIA, dapat kelulusan. Tahu tak boleh buat. Rupanya dia duk dindong, sat dia pergi China, sat dia pergi Australia, sat dia pergi Perancis, sat dia pergi US untuk sign tang REE. Semua duta mereka tu main cari kita. Duta US jumpa, duta Perancis jumpa, Australia jumpa pasal REE. Saya kata tak, hari ini bukan federal punya, state punya. Saya akan bagi kepada siapa offer paling tinggi, mai operate di sini, mai buat pengasingan 17 elemen tu di sini, buat kilang di sini. Kami nak harga paling baik untuk negeri kami. Tuan-tuan sekalian, barang ni barang mahal dah jadi rebutan. Kita ada barang tu. Federal ni pi kata jajar ke semua negeri. Lain-lain kali bila ditanya dalam mesyuarat, dia kata national security. Habis ya kita. National security. Hari ini tuanku bertitah dalam ucapan di istana tadi untuk federal memberi kebebasan kepada negeri, khususnya Kedah, untuk pastikan mineral yang kita ada ni